Merdeka akan tercapai pada 31 hari bulan 1957, dan pada hari itu suatu peristiharan ataupun proclamation akan dibaca di hadapan Duke of Gloucester sebagai wakil Baginda Queen dan di hadapan tetamu-tamu dan orang-orang di tanah Melayu ini. Barang siapa yang ada dekat dengan stadium dapat didengar, dan barang siapa yang jauh boleh didengar di rumah masing-masing daripada radio. Dengan tercapai kemerdekaan ini, bermaknalah Melaya akan mengambil tempat sebagai satu negara yang merdeka dan yang berdaulat. Ia akan menjadi ahli Commonwealth dan akan mengambil hak-haknya sebagai negeri yang merdeka dan menambah kemakmuran Commonwealth dan kemakmuran dunia. Marilah hari ini kita bersedia bagi menjalankan tugas kita sebagai yang diharapkan oleh ahli-ahli Commonwealth dan dunia yang bercorak demokrasi. Kita hendaklah menghadapi dunia baru ini dengan berani dan keyakinan dan keazaman hendak hidup dan berjaya sebagai satu bangsa yang mulia. Lebih-lebih lagi, marilah kita tidak kira apa bangsa keturunan kita, berazam menumpah kasih dan tuan setia kita kepada negeri ini dan negeri ini sahaja. Hendaklah kita rela dan bersedia mempertahankan negeri kita ini dengan jiwa raga kita. Merdeka!